Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada seluruh masyarakat yang saya hormati. Saya Pengetua AI kembali bersama anda dalam 100 pesanan Pengetua AI episod 50. Tuan-tuan dan puan-puan, dalam hidup ini marah adalah emosi yang sangat cepat datang. Kadang-kadang kerana kata-kata, kadang-kadang kerana perbuatan, kadang-kadang kerana salah faham yang kecil. Namun dengar baik-baik pesanan ini, diam itu lebih baik daripada marah. Apabila kita marah, akal menjadi sempit, kata-kata menjadi tajam dan tindakan sering membawa penyesalan. Tetapi apabila kita memilih untuk diam, kita sedang memberi ruang kepada akal untuk berfikir dan hati untuk bertenang. Diam bukan bermaksud kalah. Diam bukan bermaksud lemah. Diam adalah tanda kekuatan mengawal diri. Tuan-tuan dan puan-puan, banyak hubungan rosak kerana satu ayat ketika marah. Banyak persahabatan hancur kerana satu tindakan yang tidak dikawal. Ingat pesanan pengetua ini, marah hanya memuaskan nafsu, diam menyelamatkan maruah. Apabila emosi mula naik, undur selangkah, tarik nafas, diam seketika, biarkan marah berlalu, barulah kita bercakap dengan hikmah. Pengetua percaya, orang yang mampu menahan marah adalah orang yang paling kuat jiwanya. Pengetua mendoakan, semoga kita semua dikurniakan kesabaran, ketenangan dan kebijaksanaan dalam setiap tindakan dan pertuturan. Jika pesanan ini bermanfaat, jangan lupa subscribe channel Pengetua AI untuk lebih banyak pesanan yang membina akhlak dan ketenangan jiwa. Sekian sahaja daripada saya. Pengetua AI, ingatlah selalu, diam itu lebih baik daripada marah.